Integriti bila mana seorang individu atau organisasi diberikan tugas dan tanggungjawab, ia perlu dilaksanakan dengan penuh jujur dan amanah. Integriti juga berkait rapat dengan sikap telus, berwibawa dan patuh kepada segala peraturan dan undang-undang. Kejujuran dan ketulusan. Amalan tersebut menunjukkan sikap yang tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral dan etika yang kuat dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Integriti bukan saja melibatkan rasuah, sebaliknya melibatkan tata cara kerja kita seharian, tindakan dalam membuat keputusan, berpegang teguh dengan nilai murni seperti yang diterapkan di dalam agama Islam dan agama-agama yang lain. Integriti merupakan cerminan daripada sifat jujur, bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Berintegriti merupakan satu daripada sifat terpuji yang perlu ada dalam setiap diri manusia. Integrity means doing the right thing even when no one else is looking. It is also involve consistency between words, actions and your beliefs. Integriti merujuk kepada sifat jujur dan telus daripada melakukan sebarang bentuk penipuan. Seseorang yang tiada kesedaran integriti dalam dirinya pasti akan menganggap segala perlakuan dan tingkah lakunya tidak salah dari sudut etika kerja. Rasuah atau lebih kepada maksud penerimaan atau pemberian suapan sebagai dorongan untuk seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sepatutnya. Contoh-contoh yang terlibat adalah seperti wang, penerimaan wang, hadiah, bonus dan sebagainya. So perkara-perkara begini kita harus hindarkan as part of kita punya integriti dalam bekerja. Jadi kepada semua, saya mengharapkan agar integriti ini harus diterapkan dalam diri masing-masing agar kita akan mendapat lebih keberkatan dalam bekerja. Rasuah merupakan tindakan yang tidak wajar, melibatkan ganjaran seperti duit dan material. Adalah penting untuk kita memastikan rezeki daripada sumber yang halal untuk keluarga dan keberkatan hidup. Kesannya mungkin tidak berlaku sekarang tetapi akan datang. Kesannya juga mungkin tidak berlaku kepada kita tetapi kepada keluarga dan mereka yang terdekat dengan kita. Rasuah boleh terjadi kepada pelbagai pihak seperti golongan pekerja, pihak atasan dan diri kita sendiri dalam melakukan urusan seharian. Rasuah boleh memusnahkan diri, keluarga dan negara. Rasuah adalah tindakan yang tidak jujur melibatkan ganjaran seperti duit, hadiah dan sebagainya. Semada demi kepentingan diri atau syarikat. Ia berlaku kerana sikap tamat dan tidak sedar akan kesannya.